Sebab aku pun fikir benda sama. Until sampailah satu hari aku kena sakit perut yang aku tak pernah rasa seumur hidup. Ush, apa jadi sebenarnya? Kali ni macam betul serius. Masuk sebentar, yo masuk sebentar. Satu malam tu perut aku memulas gila. Bukan memulas biasa. Jenis berpeluh sejuk, tak boleh duduk, tak boleh baring, jalan pun bongkok, perit gila. Sampai macam tu sekali efek dia kat badan. Aku ingat food poisoning. Tapi pelik, rasa nak membuang tapi tak keluar. Masa tu baru aku sedar, benda yang kita selalu anggap kecil boleh kacau hidup betul-betul. So apa yang Cap buat dalam fasa tu? Start situ aku ubah habit. Minum air cukup, jaga makan, kurangkan benda yang buat perut makin berat. Dan aku ikhtiar juga dengan herba macam kapsul aman untuk bantu badan rasa lebih selesa. Faham? So yang itulah rahsia yang Cap amalkan. Yang penting jangan tunggu sampai badan dah menjerit baru nak buat sesuatu. Moral dia lain macam Kalau benda yang patut keluar, jangan biasakan tahan, buanglah Betul tu. So benda ni aku paling jagalah sekarang. Kalau korang jenis duduk tandas lama sambil scroll TikTok, aku rasa korang faham sangat cerita Cap ni. Okey lah Cap, saya rasa semua soalan yang ada bermain di fikiran sudah terjawab. Terima kasih sebab sanggup spend masa bersama. Sama-sama. Saya pun nak ucapkan terima kasih sudi jemput saya jadi guest kali ini. So korang, jumpa lagi kita di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Masuk sebentar, yo masuk sebentar.